pakai Apple Watch tetapi tak ada casing, nanti tercalak dia punya titanium, korang sakit hati. Aku memang biasanya tak pakai casing, dah kena hantok katok pintu banyak kali dah. So untuk protection, dapatkan yang ini. Unik, cuma kotak saja dah nampak premium dah. Dia ada dua warna, korang boleh pilih. Yang aku punya dia hitam sedikit, tinted grey. Ada satu lagi dia clear color. Cara nak memakai pun senang saja. So yang ini dia lebih premium sedikit punya, sebab dekat belakang korang tengok dia memang macam ni punya. Dia cover sampai belakang. Dia bukan cover dekat luar saja. So korang kena buka korang punya strap dulu, kena buka. Lepas tu baru korang slip masuk. Dia slip masuk jenis yang macam ni tau. Sekali belakang sekali. Oi. Syok sekali dia bukan casing saja. Dia protect kod depan sini juga. Lepas tu dia tak kacau touchscreen. Pasang balik. So in case kalau korang cakap mungkin dia nampak bulky sangat sebab setengah casing dia nampak tebal kan. Yang ini dia tak tebal. Dia macam tak ada casing. Tetapi dia ada casing. Dari segi touchscreen dia memang no problem. Untuk tekan tepi, masuk menu, scrolling pun dia tak susah. Dia tak akan kacau button semua. Tepi macam ni. Okay, sebelah sini, button ni dia balut sekali. So, dia ada dua jenis warna. Lepas tu, dia bukan saja untuk Apple Watch Ultra. Dia start daripada 40mm, 41, 42, 44, 45, 46 hingga 49mm untuk Ultra Watch 1, 2 dan juga 3. Jenama daripada Unique.